Hey, what up guys? Hari ni saya nak share satu minuman yang confirm korang akan suka. Fresh Mix Fruit Milk. Sejuk, manis, lemak dan paling penting, senang gila nak buat. Bahan-bahan yang kita perlukan simple je. Susu, gula, pisang dan betik. Nampak biasa. Tapi bila kita gabungkan semua ni nanti, dia punya rasa memang padu. Okey, sekarang jom kita masukkan semua dalam blender. Susu, pisang, betik dengan gula, ikut tahap kemanisan yang korang suka. Lepas tu kita blend sampai dia hancur dan sebati, biar jadi macam smoothie pekat. Sekarang kita nak bagi dia lagi fresh. Masukkan ais batu banyak-banyak, biar bila blend nanti, dia jadi sejuk, pekat dan menyegarkan gila. Okey, ni rahsia dia guys. Kita tambah sikit santan. Bukan banyak pun, cukup sekadar nak bagi rasa lemak-lemak manja tu. Barulah dia ada kick. Dan last sekali, kita tabur kacang jagus hancur atas dia. Bila minum nanti, ada rasa crunchy-crunchy. Yang ni lah buat dia lain daripada yang lain. Sejuk, lemak, manis buah-buahan dan ada crunchy kacang sekali. Kalau korang buat kat rumah, confirm satu bekas tak cukup. Okay, bye.